Patut ke ASEAN buat currency sendiri macam Euro? Bunyi memang gempak, tapi sebenarnya ia tidak semudah seperti yang anda bayangkan. Cadangan ASEAN untuk membuat currency atau mata wang sendiri sebenarnya bukan satu benda yang baru. Topik ini sudah dibangkitkan sejak 2 dekad lalu, terinspirasi daripada kejayaan Kesatuan Eropah yang melancarkan Euro pada tahun 1999. Walaupun ASEAN mempunyai populasi penduduk seramai 680 juta orang, jauh lebih ramai daripada penduduk Eropah, namun corak ekonomi yang pelbagai dan tahap pembangunan setiap negara ASEAN masih belum cukup stabil. Eropah pula, walaupun melibatkan 27 negara dalam blok tersebut, setiap negara yang terlibat mempunyai corak ekonomi dan dasar fiskal yang hampir serupa. Antara usaha penting yang mereka lakukan adalah menyatupadukan setiap negara Eropah untuk bersetuju menyerahkan sebahagian kuasa monetary nasional kepada Bank Pusat Eropah atau dikenali sebagai ECB. Kalau ASEAN nak buat pun mungkin agak sukar. Tapi tak sesukar untuk korang dapatkan baju intraday label yang saya pakai ni dan juga baju yang kat belakang ni. Kalau anda nak dapatkan, boleh tekan link pada description yang ada di bawah. Pertamanya disebabkan tahap pendapatan negara-negara ASEAN yang tidak seimbang. Singapura dan Brunei ialah negara berpendapatan tinggi, manakala Laos, Myanmar dan Timor Leste masih dikategorikan sebagai negara miskin. Dari segi mata wang pula, ada sebahagian negara masih mempunyai fungsi kawalan seperti Malaysia dan ada juga yang masih mengapunkan mata wang seperti Indonesia dan Filipina. Inflasi pula tak payah cakap lah. Negara-negara di Asia Tenggara antara kawasan yang paling sensitif terhadap ancaman ekonomi dan mudah terjerat dengan serangan inflasi. Paling penting sekali adalah berkenaan dengan isu kedaulatan. Negara-negara ASEAN sudah tentu tidak akan mudah menyerahkan kuasa bank pusat kepada satu entiti serantau. Walaupun usaha ini masih belum menampakkan tanda-tanda lagi, ASEAN sebenarnya sudah lebih maju ke hadapan dalam bidang pembayaran digital. Cadangan ini dikenali sebagai ASEAN Payment Network, iaitu satu rangkaian pembayaran serantau yang menyambungkan sistem pembayaran digital setiap negara anggota ASEAN supaya rakyat boleh menggunakan kaedah e-wallet atau kod QR masing-masing di luar negara tanpa menukar aplikasi atau mata wang secara fizikal. Di Malaysia, kita lebih familiar dengan Duit Now QR. Kalau nak tahu, Duit Now sebenarnya boleh digunakan di beberapa negara ASEAN seperti Indonesia, Singapura dan Thailand. Walaupun dari segi faktanya, kita boleh nampak usaha untuk mewujudkan mata wang tunggal itu agak mustahil. Tetapi ASEAN sebenarnya melihat peluang yang lebih besar dengan menyatukan setiap negara menerusi sistem kewangan digital. Jika Kesatuan Eropah berjaya menyatukan benua mereka melalui Euro, ASEAN pula sedang melangkah ke arah integrasi digital. Nak tahu lebih banyak info menarik? Jangan pelajari intraday.my.